Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita jumpa juga dengan bentuk yang terakhir, iaitu Diamond Step 1. Pertama Diamond Step 1 ini dia berasal daripada LT, kan. Maksudnya kalau ada LT, kita akan sebut DS1 lah, kan, DS1. Dan DS itu sendiri adalah kegagalan pada bentuk yang ada itulah. Jadi dekat sini kalau kita tengok macam ada dua. Satu, ini LT pergi ke sel, lepas tu dia lipat balik, dan dia keluar, kan, ini dinamakan sebagai TKL. TKL ni maksudnya adalah LT keluar ke arah contoh sel, lepas tu akhirnya dia pergi ke buy. Biasanya kalau geng-geng SNR, dia akan panggil fake breakout lah. Dia tanda satu zone dekat sini, keluar ke sel, lepas tu fake rupanya. Contoh lah, kan. And then dekat sini kita ada satu lagi LT daripada 2 candle keluar ke buy. Jadi faham DS1 maksudnya Diamond Step yang berasal daripada laut tenang, LT. Kalau kita tengok dekat sini ada LT, dia cuma keluar 1 jam. Lepas tu dia terus lipat. Janganlah tengok sangat dia terus lipat ke tak, sebab kadang-kadang dia tak terus lipat pun, kan, dia tak terus break pun. Contoh lah, nak mudah nak faham. Zone dia ada dua. LT dia ada dua box, dua line. Saya tanda yang bawah aja. Kalau kita tengok, dia dah break. Tak apalah, yang ni dia jadi TKL lah, kan. Dia jadi TKL ataupun LT ke buy gagal. 1 jam. Yang lebih penting adalah kita tengok kalau dia dah keluar arah, dia boleh tak jadi 3 jam, kan. Kalau 1 jam, DS1. Kalau 2 jam, DS1. Kalau 3 jam, 3 jam kita tak panggil Diamond Step dah lah. Kita akan tengok LT ni berjaya buat trend. So dia tak menjadi Diamond Step. Faham dekat situ mudah je. So DS1 dan dia keluar ke arah buy, kita akan panggil dia sebagai Diamond Step buy. Maksudnya besok akan pergi ke sell lah. Dan DSB 1 ini ranking dia yang paling kuat lah, kan. Dalam banyak-banyak 1, 2, 3, 4, 5 tu, dia yang paling kuat lah. Kalau ada DS1, biasanya jarang lah kita akan tengok DS2, DS3 pula. Jarang lah kita tengok, sebab kita akan pegang dia terus. Cuma kita akan tengok juga mungkin berlaku DS1 dan DS1. Contoh DSB1 dan DSS1. Yang ni kalau jumpa, kita akan duduk diam, tunggu terbentuknya LT lagi sekali pada waktu AUO ataupun pada waktu UO nanti, F1 ataupun F2 lah, senang cerita. Tunggu satu lagi. Cuma kalau hanya ada satu sahaja, contoh macam kat sini ada satu sahaja DSB sahaja, kan. So kita tak perlu nak tunggu pun dia buat F1 ataupun F2. Kita cuma tengok market tu bergerak macam mana, sama ada dia nak buat repair dulu ke ataupun dia nak jalan terus. Kita tengok, and then kita ikutlah. Kalau repair dulu, kita akan tunggu TKJ dan TKU. Kalau dia jalan terus, kita tunggu repair HSH out 1 jam ataupun HSH out 2 jam. Macam tu je lah, kan. And then kita tengok. Kita tengok esoknya tu market pergi ke sell. Macam ni lah. Jadi DSB1 esok market pergi ke sell. DSS1 esok market pergi ke buy. Sekian, terima kasih. Cukuplah 8D untuk korang, lengkap lah. Sekian, jumpa lagi next time.